Bismillahirrahmanirrahim. Bila tuan-tuan dan puan, waktu saya menunjukkan tepat jam 12.06 tengah hari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suasana di Balai Rong Freeport Formosa pada hari ini semakin meriah. Kami melihat para tetamu terus menghadiri ataupun hadir memenuhi Dewan. Jadi bagi bersama-sama meraihkan hari yang penuh berbahagia ini. Jadi bagi pihak tuan rumah, Encik Irwan Salman bin Adam bersama isteri Puan Nur Azlina binti Yaakob. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua tetamu yang sudi hadir memberikan majlis Walimatul Urus putri kesayangan mereka iaitu Nur Adriana Syakirin bersama pasangan tercinta Tengku Daniel Haika. Jadi kehadiran tuan-tuan dan puan bukan sekadar memenuhi jemputan tetapi turut membawa doa, kasih sayang dan keberkatan buat kedua-dua mempelai serta seluruh keluarga. Bunga melur di tepi laman, harum mewangi di bau bayu, ramainya hadir mengeratkan hubungan. Terima kasih kami ucapkan buat semua tetamu. Jadi hadirin yang dihormati Allah sekalian, ada orang kata majlis yang meriah bukan diukur pada kemewahan hiasannya tetapi pada ramainya insan yang hadir dengan hati yang ikhlas serta mendoakan kebahagiaan buat pasangan pengantin. Jadi semoga setiap langkah tuan-tuan dan puan menuju ke majlis hari ini dicatat sebagai amal kebajikan dan setiap doa yang dipanjatkan menjadi asbab kebahagiaan Haikal dan Yana hingga ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini bukan sekadar sebuah majlis tetapi pertemuan yang menyatukan kasih yang lama tidak bersua kembali berjumpa, yang jauh datang mengikat semula silaturahim yang mulia. Hadirin sekalian, sekiranya masih ada tetamu yang belum menikmati hidangan, dipersilakan menjamu selera. Kepada ahli keluarga yang ingin bertemu sanak saudara, inilah masa yang terbaik untuk beramah mesra dan merakamkan kenangan yang indah. Jadi silakan dan selamat menjamu selera. Jadi insya-Allah tidak lama lagi kita akan bersama-sama menyambut ketibaan pasangan Raja Sehari. Mohon para hadirin terus berada di dalam dewan dan bersedia untuk bersama-sama memeriahkan detik yang paling dinanti-nantikan pada hari ini. Jadi terima kasih atas kerjasama semua. Semoga majlis ini terus berlangsung dengan penuh kemeriahan, adab dan juga keberkatan. Bila tuan-tuan dan puan, waktu saya menunjukkan tepat jam 12.18 tengah hari, nampaknya debaran pengantin kian terasa, menandakan sebentar saja lagi kita akan menyaksikan sama-sama perarakan masuk pasangan mempelai Raja dan Permaisuri Sehari kita pada hari ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah suasana di Balai Rong kita hari ini semakin meriah. Dari tempat kami di pentas dapat dilihat para tetamu terus hadir, seorang demi seorang, ada yang datang bersama keluarga, ada yang bertemu rakan-rakan lama, ada bertemu sanak saudara hari ini. Jadi inilah antara keindahan sesebuah majlis Walimatul Urus. Jadi bukan setiap hari kita berpeluang untuk berkumpul dalam suasana yang penuh kegembiraan seperti ini. Hari ini kita tinggalkan seketika kesibukan kerja dan urusan harian untuk sama-sama meraihkan sesebuah ikatan yang suci. Salam sejahtera, salam hadir warga-warga Tionghoa. Terima kasih kerana hadir hari ini. Jadi petang redup angin bertiup burung berkicau di hujung dahan. Terima kasih kerana berkumpul mengeratkan kasih sesama insan. Bila hadirin yang dihormati, pernah orang tua-tua berpesan rumah yang besar belum tentu meriah tetapi rumah yang dipenuhi tetamu yang membawa doa itulah keberkatan yang sebenar. Jadi sebab itulah setiap kehadiran tuan-tuan dan puan hari ini amat bermakna, senyuman yang diberikan, salam yang dihulurkan, malah doa yang dibisikkan untuk pengantin, semuanya adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi marilah sama-sama kita berdoa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar masa sehingga terlupa menghargai mereka yang masih ada di sini ataupun masih ada di sisi. Jadi hari ini Allah mempertemukan kita di bawah satu bumbung. Jadi ambillah peluang ini untuk bertanya khabar kepada ibu saudara, pakcik, makcik, sepupu-sepupu yang hadir, sahabat-sahabat lama ataupun jiran yang sudah lama tidak bertemu, kerana kita tidak pernah tahu mungkin inilah pertemuan yang akan paling dikenal.
Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini bukan tentang pelamin yang indah, bukan juga tentang pakaian yang mewah, tetapi tentang hati yang dipertemukan dan kasih sayang kembali dipereratkan. Selagi ibu bapa masih ada, jadi peluklah mereka. Selagi saudara mara masih bersama, hargailah mereka kerana masa tidak pernah menunggu sesiapa. Jadi hadirin yang dihormati Allah sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama menjemput ketibaan pasangan mempelai. Jadi kami mohon para tetamu untuk terus berada di dalam Dewan Balai Rong hari ini. Jadi insya-Allah sama-sama kita raikan detik yang paling dinanti-nantikan, iaitu dengan penuh adab, dengan penuh kemeriahan dan doa yang baik-baik buat kedua mempelai hari ini. Jadi majlis yang indah bukan kerana dewan yang cantik, tetapi kerana dipenuhi wajah-wajah yang datang dengan hati yang ikhlas. Jadi terima kasih atas kehadiran semua. Jadi selamat menjamu saudara, sama-sama kita nantikan langkah masuk Raja dan Permaisuri hari ini. Terima kasih. 12.26 minit tengah hari. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, mohon perhatian seketika. InsyaAllah beberapa minit saja lagi kita akan menyambut ketibaan pasangan Raja Sehari. Jadi sehubungan dengan itu, kami memohon jasa baik dan kerjasama daripada seluruh hadirin agar dapat mengosongkan laluan di sepanjang kapet hijau serta pintu masuk utama Balai Rong ini bagi memberi ruang kepada perarakan masuk pengantin dan juga pasukan kompang yang akan berlangsung sebentar saja lagi insya-Allah. Jadi kerjasama daripada semua amalah kami hargai. Jadi sebentar nanti pasangan mempelai akan diiringi masuk dengan paluan kompang izhar daripada berlimau yang akan menambahkan lagi seri dan kemeriahan majlis kita pada hari ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan juga, seterusnya majlis akan diteruskan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Imam Haji Nur Azmi bin Yaakob. Jadi memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar perjalanan majlis ini sentiasa berada dalam rahmat-Nya. Jadi selepas bacaan doa nanti, para hadirin akan dipersembahkan dengan persembahan silat sebagai lambang warisan budaya Melayu yang penuh dengan adab, seni dan penghormatan kepada pasangan mempelai. Jadi tuan-tuan dan puan, hijau terbentang indah permaidani menanti langkah Raja Sehari. Mari bersama kita hormati majlis bermula penuh berseri. Jadi hadirin yang dihormati Allah sekalian, setiap majlis mempunyai detik yang paling dinanti-nantikan, namun yang lebih indah daripada sesebuah perarakan ialah doa yang mengiringinya insya-Allah. Kerana doa daripada insan-insan yang hadir mampu menjadi bekalan kebahagiaan buat kedua-dua mempelai. Jadi mudah-mudahan setiap langkah yang bakal diatur sebentar nanti menjadi langkah menuju kehidupan yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah serta sentiasa berada dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baru tiba selamat tiba, yang baru sampai selamat sampai, yang ketika ini berada di ruang pintu masuk utama, kita persilakan masuk tuan-tuan ya di balai penghadapan untuk sama-sama kita menikmati juadah pada hari ini dan juga sama-sama kita merealisasikan yakni rumahku syurgaku untuk pasangan Raja Sehari kita. Jadi tuan-tuan dan puan, bila langkah mula diatur bukan sekadar menuju pelaminan indah tetapi melangkah ke alam kehidupan yang dibina, iaitu dibina dengan sabar, kasih dan ibadah. Semoga yang mengiringi adalah doa, yang menyambut adalah senyuman dan yang mengikat kedua-duanya adalah rahmat Allah sepanjang zaman. Jadi sekali lagi kami memohon kerjasama para hadirin agar mengosongkan laluan kapet hijau dan pintu masuk utama kepada juru gambar serta juru video dipersilakan mengambil kedudukan masing-masing. Jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan menyambut ketibaan pasangan mempelai dengan paluan kompang izhar daripada Melimau, diikuti bacaan doa oleh Tuan Imam iaitu Haji Nur Azmi bin Yaakob, dan seterusnya kita akan menyaksikan sama-sama persembahan silat. Jadi terima kasih atas perhatian dan kerjasama daripada semua. Semoga majlis kita hari ini berlangsung dengan lancar, penuh adab, kemeriahan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang kami hormati sekalian, mohon perhatian sekali lagi bagi para tetamu yang telah selesai menikmati hidangan. Kami dengan segala hormat memohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk memberikan sedikit ruang dengan bangun daripada tempat duduk masing-masing. Jadi ini bagi membolehkan tetamu yang lain masih menunggu ataupun dapat menikmati jamuan yang telah disediakan. Jadi kami amat memahami suasana hari ini yang begitu meriah dengan kehadiran para tetamu. Jadi alhamdulillah ia
ia menjadi tanda kasih sayang dan sokongan buat pasangan mempelai serta keluarga. Jadi kerjasama dan sikap bertimbang rasa daripada tuan-tuan dan puan-puan amatlah kami hargai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi ke Tanjung Bidara, singgah sebentar membeli rotan, bertimbang rasa budaya kita memudahkan orang satu amalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW mengajar kita bahawa sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Kadang-kala memberi ruang kepada orang itu memberi ruang kepada orang lain adalah satu bentuk sedekah yang tidak memerlukan harta, tetapi cukup dengan keikhlasan dan sifat bertimbang rasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, indah majlis kerana adabnya, meriah suasana kerana santunnya, sedikit ruang yang kita berikan menjadi keselesaan buat insan yang lain. Jadi sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih ke atas kerjasama semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati setiap langkah, setiap rezeki dan setiap pertemuan kita pada hari yang penuh bermakna ini. Jadi terima kasih atas budi bahasa dan sikap bertimbang rasa tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih dan insya-Allah kita akan berjumpa dalam beberapa minit saja lagi untuk kita raikan pasangan Raja Sehari dalam sesi perarakan sebentar sahaja lagi insya-Allah.